Kalau korang rasa malam-malam bila camping macam suram-suram macam ni, cahaya dia tak terang, korang guna ni. Ni. Portable, boleh charge. Sangat terang ya. Belakang dia ada port USB, boleh charge. And then ada switch on off. And then kemudian ni magnetic je, korang boleh lekat tau. Macam ni tiang ni pun boleh lekat. Kuat pula tu. Ni first. And then kita tekan lagi. Tekan lagi. Tu dia. Nala terang. Satu bilik terang no. Ada 4 lampu ni menunjukkan berapa lama dah bateri dia tinggal. Boleh charge lagi USB Type C. Ni lampu kecemasan. Kalau kat kereta tu, kat dinding kereta korang boleh lekat. Tut. Bagi warning orang belakang. Sini memang selesa, sesuai kalau kau nak buat healing kat tepi sungai macam ni, mudah dibawa, ringan dan tahan untuk berat sehingga 120 kilo. Dan di sini mampu lagi menampung, ada tempat untuk isi air. So dapatkan kat beg kuning sekarang. Guys, sekejap lagi kita akan bakar ikan buat pembanggang ni. Jumpa dekat dalam TikTok. Kalau korang nak cuba, nak beli, boleh pergi kat beg kuning. Okay, kita akan masukkan ikan. Saya letak saja ikan ni. Ikan kembung ni, 2 ekor ni, besar-besar tau. Okay dah, kita letakkan dia. Kita masak dalam lebih kurang 10 minit sebelah. So kalau korang nak terbalikkan dia, dah klik ni 2. Tengok tu. Kan? Cantik, sempurna kejadian dia. Tengok ni guys. Sebelah lagi pun masak sempurna. Bila yang pakai tu gas-gas ni nanti dah habis, korang kena buang. Rechargeable ni senang, ada USB port. Kat sini ada port USB, korang boleh cocok je. Kalau dah habis, cocok, chargekan dia. Ni kalau dah on, nampak ni, nyala dia punya api dia. Tu. Dah tak ada dah pakai tu. Kalau tak percaya, kita try dekat ni, tak tisu ni. Tengok, terbakar ya tisu. Dan boleh lentur. Dah tak perlu dah nak colok-colok ni. Korang lenturkan saja. Jauh je. Tak perlu nak dekat-dekat macam ni. Jauh macam ni pun dah. Dah tengok tu. Nyala. Hello.